Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian ilmu faraid pada kali ini ialah tentang isu KLSP, duit simpanan KLSP, yang mana umum mengetahui bahawa Muzakarah Kebangsaan telah menetapkan bahawa duit KLSP ini ialah harta pusaka. Walaupun pencarum memberikan penama, tetapi penama itu adalah sebagai pentadbir sahaja, dan duit itu wajib difaraidkan kepada waris-waris yang berhak. Okey, dalam isu ini, dalam isu KWSP ini ialah keluarga ini, kita lihat family tree ini ada berapa masalah lah berkenaan dengan pembahagian faraid untuk keluarga mereka. Okey, yang pertamanya, ini isterinya bekerja, dan suami ini kerjanya tak tetap lah. Kadang-kadang dia tolong orang buat rumah, kadang dia meniaga pasar malam, tolong orang. Kemudian tak tetap lah pekerjaannya, dan ada isu-isu moral lah suami ni, isu-isu moral suami ni. Jadi selama ini isteri dia menanggung makan, pakai dan sebagainya. Suami ni tak kerja tetap. Kadang-kadang dia bantu, kadang-kadang tak dapat bantulah. Dan perkahwinan mereka ini tidak dikurniakan cahaya mata lah. Dah berkahwin selama 2 tahun, tapi tak dikurniakan cahaya mata. Kemudian wanita ni ataupun isterinya mempunyai ibu, mempunyai ibu yang masih hidup, dan ayah dia telah meninggal lah. Ayah wanita ni telah meninggal. Adik-beradik pada dia ni ialah ada lelaki ada 3 orang dan perempuan 2 orang. Okey, semasa hidup dia telah nominate lah, memberi penama kepada ibu dia lah 100% duit KLSP tersebut. Penama ibu dia. Biasalah kalau perempuan ni dia jarang bagi penama suami kan. Biasanya ibu ataupun anak. Dalam isu ini perempuan ni penama KLSP dia ialah ibu dia lah. Dia nama ibu dia 100%. Hubungan ibu dia ni dengan menantu dia ni agak tak berapa baik lah. Mungkin disebabkan tak ada kerja tetap kan. Kemudian yang selama ni anak dia bantu suami dia makan, pakai dan sebagainya. Kemudian ada isu-isu moral lah suami ni. Jadi itu sebab mentua ni tak berapa suka lah kepada menantu dia ni. Okey, kemudian ditakdirkan meninggal. Anak dia meninggal, anak dia meninggal. Kemudian kalau ikut hukum faraid, duit KLSP itu akan diserahkan kepada ibu dia lah, sebab penama 100%, tetapi ibu dia sebagai pentadbir sahaja dan wajib membahagikan kepada waris-waris yang berhak. Tetapi oleh kerana hubungan ibu ni tak berapa baik, ibu dia kata dia nak serahkan baki tu semua kepada anak-anak dia ni. Hubungan anak-anak dia ni okey je lah dengan ipar ni kan. Okey je lah. Dengan suami wanita ni. Jadi isunya sekarang ni, duit KLSP dia ni ada simpanan 30,000. Tak banyak lah dalam 30,000. Okey, 30,000. Tak nampak dekat skrin ni. Dalam 30,000 duit simpanan dia. Okey. Kemudian kalau ikut faraid, ibu dia dapat 1/6. Okey. Sebab suami perkahwinan tidak ada anak, jadi suami dapat 1/2.
Kemudian adik-beradik ni asobah lah. Asobah bila ghairi sebab ada lelaki dan perempuan. Maknanya dekat sini asobah. Okey. Isunya sekarang ni, apabila ibu dia ni dapat duit tersebut 30,000, tetapi ibu dia tak nak bagi kepada menantu dia ni lah. Dia kata dia akan bagi semua yang baki tu kepada anak-anak dia yang lain. Kemudian jadi isu kan, yang menantu dia ni menuntut lah, menuntut hak dia. Menuntut hak dia. Sebab apa? Dia kata separuh dia akan dapat. Dia akan dapat 15,000. Dia akan dapat 15,000. Ibu ni kalau 1/6 5,000. Kan? 5,000. Jadi baki ada sekarang ni 20, ada 10,000 untuk dikongsikan kepada adik-beradik ni lah. Lelaki dapat 2 bahagian dan perempuan dapat 1 bahagian. Jadi bila timbul konflik ni, siapa yang nak orang tengah sekarang ni? Siapa nak menyelesaikan masalah mereka? Itu sebab dalam isu ni kena, pertamanya semasa hidup lah, kalau dia beringat, isteri beringat bahawa melantik wasi, pentadbir di kalangan syarikat amanah. Salah satu pilihannya lah Maid Angkasa Amanah lah. Maid Angkasa Amanah semasa hidup dia, dalam wasiatnya melantik pentadbir. Jadi bila melantik pentadbir ni sebagai orang tengah lah, sebagai orang tengah untuk menyelesaikan masalah mereka. Itu pertama. Tetapi kalau setelah meninggal, boleh juga Maid Angkasa Amanah menguruskan, tetapi itu dah masuk kepada pusaka lah. Pusaka, dan pusaka tu ada proses-proses. Nanti saya akan terang kemudian lah. Jadi apabila kita melantik orang tengah ni, maknanya di antara mereka ni berbincang, syarikat amanah akan memanggil mereka ini untuk berbincang bagaimana nak menyelesaikan. Di antara cara-cara penyelesaiannya ialah hak ibu tetap juga dapat 5,000, dan apabila duit itu ibu ni menyerahkan kepada anak-anaknya, iaitu 25,000 ni, ada 25,000, maka syarikat amanah akan berbincang dengan anak-anaknya bahawa faraid adalah wajib. Kalau kalau kita menggunakan duit tersebut, maka adalah dikira harta batil lah, sebab tidak dipersetujui oleh suami beliau ni kan. Kemudian maka berbincang, diringkaskan perbincangan tersebut, maka mereka ini bersetuju bahawa menyerahkan 15,000 ni kepada suami dia ni, dan baki mereka ada 10,000 tu mereka akan bahagi masing-masing. Itu di antara penyelesaian lah. Penyelesaian yang pentadbir akan melaksanakannya. Oleh itu perlulah kita melantik wasi masa kita hidup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang begini. Okey, Assalamualaikum, itu saja.